Assalamualaikum geng. Hari ni aku nak cerita sikit kat hampa pasal grade format tayar. Sebelum ni aku ada buat video kan. So hari ni aku nak buat video yang lebih cantik sikit lah, lebih lawa sikit lah untuk aku nak terang hampa kan. So ni format tayar kan. Format tayar silikon. Hampa tahu kan, ada yang dah pernah beli apa semua kan. Harga pun ada kalau tengok nanti hampa tengok kat beg ni. So dia ada 3 grade. Silikon ni dia ada 3 grade tau. Kalau hampa tengok dekat platform lain, kat Shopee ke, dekat TikTok Shop sendiri, harga dia memang RM10 pun boleh dapat. So dia ada 3 grade. Grade yang pertama S1000. Grade yang kedua S750. Grade yang ketiga S300. S tu maksudnya silikon lah. Silikon ni dia ada 3 grade. Aku tak kata dekat produk lain grade dia berapa, aku tak tahulah. So yang selama aku duduk berniaga daripada tahun 2017, grade untuk pada format tayar ni S1000. So memang dia tahan lama. Sebab tu aku hampir 95%, 97% semua customer yang pernah beli format tayar ni memang puas hati. Sebab dia memang tahan lama. Ada yang pakai bertahun-tahun. Ingat baru ni ada customer daripada tahun 2018. 2018 ke 2017. Kontak balik nak beli. Sekali dia ambil 5 botol. Sebab dia kata kualiti dia tu dia tak sama dengan produk yang lain lah. Aku tak tahu lah produk siapa-siapa kan. So aku garanti produk ni yang format tayar silikon wet ni memang padu, memang insyaAllah lah. Hampa pakai nanti hampa kata tahu. Try sebotol dulu.